Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Surat Bidah bersama aku. Kan macam biasa aku akan cerita pasal sepak tempatan. Selesai Piala FA untuk musim 2025-2026, kita teruskan dengan Piala Malaysia untuk musim 2025-2026 yang dijangka kick off pada 17 Januari dan akan tamat pada bulan 5 2026. So sebelum ni Piala FA berselang-seli dengan match Liga Super. So kali ni Piala FA dah settle. Match Piala Malaysia pula akan berselang-seli dengan match Liga Super. Format Piala Malaysia kali ni sama je lah dengan format Piala Malaysia pada season lepas dan sama juga dengan format Piala FA. Mula dengan round of 16, suku akhir, separuh akhir dan final. Match round of 16, suku akhir, separuh akhir akan main round robin, first leg, second leg, home away. Match final main single match dekat Stadium Natural, biasanya main dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. 16 pasukan akan join Piala Malaysia ni, 13 pasukan daripada Liga Super, 3 pasukan daripada Liga A1 Semi Pro. Pasukan reserve di Liga A1 Semi Pro confirm tak boleh join Piala Malaysia. JDT 2, Selangor 2 dan Immigration 2. Yelah, nanti macam mana pula kalau diorang ni jumpa dengan parents team diorang. Kalau based on ranking Liga A1 Semi Pro minggu ke-15, Perak, UM Damansara dan Kedah FA layak main Piala Malaysia. Tapi Kedah FA dan pasukan di tempat keempat terbaik Liga A1 Semi Pro, Armed Forces FC, tolak tawaran untuk bermain di Piala Malaysia. So tempat diorang digantikan dengan pasukan seterusnya, Kelantan Red Warriors. So 3 pasukan daripada Liga A1 Semi Pro yang mengisi kuota tu Perak, UM Damansara dan Kelantan Red Warriors. Undian dibuat based on ranking Liga Super minggu ke-13. Pasukan di ranking pertama hingga ke-8 diberi prioriti. Baki pasukan di Liga Super daripada ranking 9 ke-13 dan 3 pasukan daripada Liga A1 Semi Pro akan diundi untuk bertemu dengan pasukan-pasukan yang berada di ranking 1 sampai 9 Liga Super. Ini nak bagi balance tak adalah tim kuat jumpa di pusingan awal Piala Malaysia. Kalau based on performance, wakil pasukan daripada Liga A1 Semi Pro di tournament Piala FA, aku predict yang dalam match Piala Malaysia ni pun lebih kurang sama je lah performance diorang. So kelab-kelab yang bertemu dengan wakil Liga A1 Semi Pro ni tak ada masalah untuk tewaskan diorang dalam pusingan pertama round of 16. So pendek cerita, Kuala Lumpur City, Terengganu dan DPMM Brunei akan layak ke suku akhir. Entah kenapa aku rasa pasukan yang berada di side kiri jadual ni nampak lagi tough sikit. Ada JDT juara bertahan dan bakal juara juga untuk musim ni, bertemu PDRM yang pernah seri dengan JDT dalam match Liga Super musim lepas. Sabah dekat ranking 8 Liga Super, finalis Piala FA musim ni bertemu dengan Melaka. Last match Liga Super menemukan Sabah dan Melaka pada musim ni diorang berkesudahan seri. Kuala Lumpur City di ranking keempat Liga Super bertemu dengan wakil Liga A1 Semi Pro Perak FA. Terengganu di ranking 5 Liga Super bertemu dengan wakil Liga A1 Semi Pro UM Damansara. Pasukan UM Damansara ni pernah skor 3 gol bertemu dengan JDT dalam match Piala FA pada musim ni. So daripada match round of 16, suku akhir, semifinal, semua match ni nampak macam menarik untuk ditonton. Tapi in the end, rasanya semua orang boleh predict lah JDT akan ke final. Pasukan yang berada di side kanan pula nampak lebih santai sebab majoritinya pasukan-pasukan yang ada masalah performance pada musim ni. Kejap okey, kejap tak okey. Kuching City dekat ranking kedua Liga Super bertemu dengan Penang. DPMM Brunei ranking 7 Liga Super bertemu dengan pasukan Liga A1 Semi Pro Kelantan Red Warriors. Selangor di ranking ketiga Liga Super jumpa tim Kelantan Liga Super, Kelantan TRW. Negeri Sembilan ranking 6 Liga Super jumpa Immigration FC. Tapi mungkin juga ada match-match yang best yang mungkin akan berlaku. Contohnya Selangor mungkin bertemu dengan Negeri Sembilan di suku akhir dan Kuching City bertemu dengan Negeri Sembilan di separuh akhir. Aku kalau boleh Negeri Sembilan ni layak ke final lah. Kalau time final JDT bertemu dengan Negeri Sembilan, mungkin stadium meriah sikit lah sebab fans Negeri Sembilan sekarang ni tengah hype, tengah rajin turun stadium. Tapi champion rasanya semua orang dah boleh predict lah, JDT still champion. Satu lagi peluang pasukan dalam Liga Malaysia nak angkat at least satu piala pada musim ni adalah dengan join tournament Challenge Cup.
Macam mana nak join Challenge Cup ni? Pasukan-pasukan yang bermain dalam Piala Malaysia ni kena kalah dalam round of 16. So pasukan yang kalah ni akan terus diserap masuk ke Challenge Cup. Pasukan-pasukan yang menang dalam round of 16 Piala Malaysia akan teruskan perjalanan dalam Piala Malaysia sampailah ke final. Dekat Challenge Cup ni confirm lah tak ada JDT, sebab agak mustahil lah kalau JDT tewas seawal round of 16 Piala Malaysia. Mana-mana pasukan yang ada KPI at least satu piala pada musim ni, mungkin dah boleh congak-congak strategi nak kalah dalam round of 16 Piala Malaysia dan join Challenge Cup. Tapi kalau dekat Challenge Cup pun kecundang juga, memang barai lah tu. Itu je lah untuk Piala Malaysia. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.